Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel PI Tutorial. Video kali ini adalah cara transfer duit BSN ke BSN orang lain melalui aplikasi MyBSN. So, kepada anda yang nak tahu bagaimana cara-cara dia, jom kita ke bahagian tutorial. Tapi sebelum tu, jangan lupa klik dulu ikon subscribe sebagai tanda sokongan anda buat channel kami. Untuk step pertama, macam biasa anda buka dahulu aplikasi MyBSN di telefon anda. Kemudian dekat paparan ini anda klik login. Seterusnya di bahagian sini anda kena masukkan kata laluan MyBSN anda. Seterusnya anda klik done. Lepas tu anda klik next. Untuk transfer duit ataupun untuk kirimkan wang, anda klik dekat bahagian more. Lepas tu anda klik quick transfer. Seterusnya, untuk transfer BSN ke BSN, anda klik dekat bahagian others. Kemudian anda klik pada bahagian account number. Di paparan pilihan bank ini, anda pilih Bank Simpanan Nasional. Dekat bahagian account number ini pula, anda kena masukkan nombor account bank penerima. Bila dah selesai, anda klik dekat bahagian done. Lepas tu anda klik next. Seterusnya, anda kena masukkan jumlah wang yang anda nak kirim. Anda juga kena masukkan rujukan penerima. Okey, untuk rujukan penerima ni, anda bebas untuk type apa-apa sahaja. Nak lagi mudah, anda type je nombor telefon ataupun nama samaran penerima. Seterusnya, anda klik next. Di paparan review your transaction detail ini, anda kena semak dan pastikan nama penerima dan juga jumlah yang anda nak transfer adalah betul. Okey, kalau betul, anda klik dekat bahagian next. Untuk pengesahan transaksi ini, anda klik sahaja approve. So, kalau keluar perkataan macam ini, transaction successful, itu maksudnya anda telah pun berjaya membuat pindahan wang BSN ke BSN orang lain menggunakan aplikasi MyBSN. Okey, untuk resit transaksi, anda boleh sahaja klik dekat bahagian share. Lepas tu, anda bolehlah pilih aplikasi mana yang anda nak guna untuk anda share resit tersebut. Simple kan cara-cara dia? Apa-apa pun, jom kita buat dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam next video. Bye-bye.